Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita ni sangat penting buat umat Islam seluruhnya. Dengar sampai habis, jangan lupa follow, like, komen dan repost. Apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, dikatakan kami sedang diperhatikan pergerakan Israel dan niat Israel, dan kami perasan yang Israel akan ada peperangan seterusnya nanti terhadap kami dan juga terhadap Syria. Dan dikatakan oleh Menteri Turki itu Hakan Fidan, dia kata Israel walaupun dalam masa sekarang ini tidak mengganggukan keamanan Syria, itu bukan satu perkara ataupun bukan bermakna mereka tidak ingin lagi berperang dengan Syria, tetapi mereka hold dulu ataupun gantung dulu kerana mereka sekarang ni tengah berkecoh di Lebanon, di Iran dan berbagai negara lagi. Dikata langkah seterusnya selepas mereka selesaikan peperangan dengan Iran adalah Syria, dan kami tidak akan memberikan peluang pada Israel laknatullah untuk merosakkan ataupun mengganggukan keamanan Syria, dan kami telah bersediakan segala kekuatan kami untuk melawankan pihak rejim Israel. Kerana dikatakan oleh Menteri Luar Negeri tersebut, dia kata kami sedar bahawa Israel secara terbuka telah diumumkan target seterusnya adalah Turki, dan kami menasihati pada Israel, kalau kau berani, kau try lah dengan kita, ataupun kalau kau berani, kau usik kita. Dia kata kami tidak sama seperti orang lain. Kalau kau ada keberanian dan kau ada kekuatan, silakan kita berperang. Ini bukan sekadar cerita nak kata dia kata gini, yang tu kata gini. Tetap. Ini adalah satu perkara sebenarnya yang luar biasa. Apa sebab pula luar biasa? Kerana kalaulah dah bermulakan satu peperangan antara Turki dan Israel, itu maksudnya mereka akan berkumpul di mana? Di Syria. Dan mereka akan membuatkan Syria itu adalah badang peperang. Kenapa badang peperang? Pada orang yang faham, hadis-hadis Rasulullah telah berkatakan umat Islam akan bergabung seluruhnya di suatu tempat di Damaskus, Syria yang bernama Al-Ghuta, dan mereka akan menghapuskan satu kelompok ataupun satu rejim laknatullah begitu. Jadi kemungkinan besar kami dah hampir akhir zaman, wallahu alam.